Salah. Saya ikut. Saya rasa pihak Mubalik ada tahu ada Q&A. Ada 2 sesi kan? Ada 2 sesi. Dalam ada persoalan nanti nak berhenti ke tak ada. Dan kami tak berhenti pun, terus saja. Ya ke? Tapi ada waktu rehat kan? Ada 10 minit break lah. Kurang pada Ustaz ya? Kurang pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdi wa shifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berbahagia yang dihormati Habib Tajmuddin Ismail Al-Amin, penceramah guru ulangan kita pada pagi ini, yang dikasihi Ustazah Nasirah Pengurusi Persatuan Pembalikan Negeri Selangor, yang dikasihi Ustazah Dr. Huzaimah Timbalan Pengurusi Pembalikan, yang dikasihi Ketua-Ketua Biro Pembalikan, para asatizah, hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan sembah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita
untuk sama-sama berkumpul di rumahnya yang suci lagi mulia pada pagi ini, dan sebagai memulakan majlis dan memohon keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan majlis dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin, amin. Selamat datang ke daurah khusyuk dalam solat anjuran bersama Persatuan Mubalighat Negeri Selangor dan Masjid Jami' Rajatul Huda Seksyen 16 Shah Alam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya rasa saya tak perlulah nak memperkenalkan penceramah kita, Tuan Guru yang berada di hadapan kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Tuan Habib kita, dan kita pun semua sudah mengenali beliau yang merupakan seorang ilmuwan dan pendakwah terkenal yang banyak menyampaikan penisian agama di dalam dan di luar negeri. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum itu saya rasa di dalam acara kita tidak ada 2 slot, dan saya pun telah bertanya dengan Habib tadi, kita ada break 10 minit, tapi terpulang kepada Habib lah kalau nak teruskan ataupun kita nak rehat ya, rehat selepas slot yang pertama itu sebelum kita ikuti slot yang kedua insyaAllah. Jadi dengan itu, dengan sukacitanya, dengan penuh takzim, saya mempersilakan Habib untuk mulakan majlis pada pagi ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bisalamil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha semua hari jatuh puasa, pihak penganjur dari Mubalighat serta para pengurus dan juga hajatan puasa masjid. Muslimin muslimat, hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah pertamanya kita rapatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada pada satu majlis yang cukup mulia untuk kita sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis yang ada di dalamnya daripada manfaat kepada iman, manfaat kepada kehidupan di dunia dan juga di akhirat, adalah merupakan majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya ketika mana ianya benar-benar memberikan kesan yang besar kepada amal ibadah kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh kerana itu, topik yang kita akan bicarakan adalah merupakan perkara yang sangat besar, khususnya ketika membicarakan satu ibadah yang sangat utama, sehingga ia menjadi perkara yang pertama yang akan disoal dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada yaumul qiyamah, dan ia menjadi penentu kepada semua amal-amal kita yang lain, seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah as-salah, adalah salat. Sekiranya ianya baik, maka baiklah sahirul amal, maka semua amalan-amalan yang lain menjadi baik. Akan tetapi sekiranya dia buruk, maka semua amalan-amalan yang lain itu juga akan turut buruk. Maka betapa pentingnya yang disebutkan dengan ibadah salat, yang menjadi penentu kepada amalan-amalan yang lain. Maka hari ini kita akan membicarakan tentang salat, yang mana salat itu mempunyai syarat-syaratnya. Yang pasti ialah kita ingin salat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qabul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin supaya ibadah salat kita itu jadi salat yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang kita ingin sama-sama usahakan. Maka dibahagikan salat itu kepada dua bahagian yang disebutkan dengan zahir dan batin. Yang zahir adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dilakukan di dalam salat, disebut dengan fi'liyah wal qauliyah yang ada dalam salat. Maka kita membicarakan tentang rukun-rukun salat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya di dalam salat, bermula daripada niat takbiratul ihram dan sehinggalah salam. Itu adalah zahiriyah salat, zahirnya salat. Dan apabila kita bicarakan tentang batiniyah atau yang batin, maka kita akan merujuk kepada al-khusyuk. Kita akan merujuk kepada al-khusyuk, tentang khusyuk di dalam salat. Dan hari ini yang kita akan bicarakan, seperti mana pengurusi membaca tadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berjaya atau telah selamat, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Iaitu orang yang di dalam salatnya atau orang yang khusyuk di dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim, iaitu mereka di dalam salatnya itu khusyuk. Bermakna itu adalah yang pertama sekali, yaitu khusyuk di dalam salat. Dan apabila kita membicarakan tentang khusyuk, sebenarnya kita sedang berusaha untuk kita mendapatkan suatu perkara yang sangat penting, yang dianya semakin terhakis daripada diri seorang yang salat. Sebab itu kata sahabat baginda Rasulullah SAW, Hudzaifah bin Yaman
mengatakan awwalu ma tufqiduna min dinikum al-khusyu'. Jadi sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan hal pertama yang hilang daripada agama kalian adalah kekhusyuan. Jadi yang paling cepat untuk hilang adalah khusyuk. Baik, apa itu khusyuk? Khusyuk dari perkataan khasya'a, kha shin ain, khasya'a yakhsha'u khusyu'an. Di bahasa Arab disebutkan. Jadi apa makna khasya'a? Dari segi sudut bahasa, khasya'a itu membawa makna tunduk, juga membawa makna merendahkan, serta ia juga membawa makna kepatuhan. Jadi bermakna kalaulah kita sebut khusyuk, dianya bermakna merendahkan dan juga menundukkan. Dia juga membawa makna kepatuhan, yang mana ianya juga membawa makna memberikan seluruh diri, iaitu menyerahkan diri. Baik, itu dari segi sudut bahasa. Tapi dari segi sudut bahasa itu kita dah melihat ianya membawa satu petunjuk bahawa yang namanya khusyuk itu adalah tunduk dan patuh. Apa yang ditundukkan di dalam solat? Kita qiyam, kita tunduk. Yang ditundukkan, yang direndahkan adalah hatimu ketika solat. Oleh kerana itu, khusyuk, sepakat para ulama menyebutkan khusyuk itu adalah di hati. Khusyuk itu di mana? Di hati. Tetapi apabila khusyuk itu di hati dan benar-benar dianya khusyuk, maka zahirnya juga akan khusyuk. Tempatnya khusyuk di hati. Tapi dari sumber khusyuk hati itu akan membawa khusyuk kepada diri ataupun kepada jasad seseorang itu. Baik. Kalau secara amnya khusyuk itu bukan hanya ada di dalam solat. Khusyuk ini ada pada luar solat pun. Seseorang itu juga dikatakan khusyuk. Oleh kerana itu khusyuk dibahagikan kepada dua oleh para ulama. Ada yang disebutkan dengan khusyuk yang terpuji, ada khusyuk yang terkeji. Khusyuk pun ada yang baik, yang tak baik. Ya, ada. Khusyuknya ada yang baik, ada yang tak baik. Adapun khusyuk yang terpuji adalah tawadhu'nya seseorang itu, iaitu merendahkan diri. Bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga khusyuk, iaitu tunduk dan merendah diri kepada sesama manusia. Dan ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tawadhu. Bermakna itu disebut dengan khusyuk, yaitu dia tawadhu, sifat tawadhu. Ini sifat disebutkan dengan khusyuk yang terpuji. Adapun khusyuk
yang dikeji ialah khusyuk di dalam perkara-perkara yang haram, atau kita sebut dengan asyik, dengan perkara yang haram. Oleh kerana itu diibaratkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu indah, cantik, handsome. Ketika dia lalu di hadapan orang-orang perempuan yang sedang memotong buah. Waktu ketika dia lalu, maka orang-orang perempuan itu dia potong buah. Tapi ketika melihat kepada Nabi Yusuf, waqatta'a aydiyahunna, maka terpotong-potonglah tangan mereka. Kenapa? Kerana khusyuk melihat Nabi Yusuf, lupa kepada dirinya, hilang rasa sakitnya kerana keasyikan dan khusyuk melihat Nabi Yusuf. Tapi khusyuk di situ dengan hawa nafsu. Tapi khusyuk yang dipuji adalah khusyuk dengan iman. Ada perbezaan. Dan hari ini ramai orang khusyuk dengan hawa nafsu, asyik dengan sesuatu sehingga dia lupa kepada yang lain. Tapi perkara yang dia ingat dan yang dia berikan tumpuan itu adalah kepada perkara-perkara yang melalaikan dan yang bukan-bukan. Seperti juga orang yang dengan hari ini dunia dengan gadget dan sebagainya, kadang-kadang asyiknya dia dengan apa yang dia tengok tadi, sehingga akhirnya dia lupa kepada yang lain. Jadi oleh kerana itu ada khusyuk yang dia ada khusyuk yang terkecil. Ini segala umumnya dalam kehidupan manusia. Jadi perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf yang sampai terpotong-potong, kan? Jadi potong-potong sekali. Kalau ada sabtu dalam ayat itu, qata'a ini terpotong-potong. Jadi dia berkira sekali. Tapi kerana khusyuknya melihat Nabi Yusuf, sehingga lupa kepada diri mereka. Nah, baik. Itu gambaran supaya kita faham sedikit demi sedikit dari gambaran yang kita nak gambarkan tentang khusyuk. Saya nak tanya, agak-agak apa yang kita faham dengan khusyuk? Kita sendiri kadang-kadang kita cuba memahami khusyuk, sehingga kita pun buatlah satu kesimpulan bahawa ini khusyuk. Macam ini adalah khusyuk. Kita sendiri cuba untuk faham. Sebab itulah yang kita usahakan ketika solat. Apa yang kita usahakan ketika solat untuk khusyuk? Kita akan usaha, saya pasti ini antara yang kita akan faham ialah kita kena concentrate, fokus. Betul, itu kita faham ini adalah khusyuk. Kita kena concentrate, kita kena fokus. Okey. Kalau solat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Lama tak? Tak lama. 4 rakaat, yang paling lama pun 4 rakaat. Betul? Okey. Kalau solat sunat, ya boleh buat kurang-kurang 2 rakaat. Tapi boleh lama seberapa lama yang kita inginkan. Dan kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad SAW ketika solat sunat, khususnya ketika tahajud, itu sampai buka kaki Nabi. Dan Nabi membaca suratul Baqarah, membaca surah Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca suratul Ma'idah, Nabi baca dalam solat. Soalannya ialah, kalau kita concentrate, kita fokus, concentrate. Saya nak tanya, penat ke tak penat? Penat ke tak penat concentrate atau concentrate? Penat tak? Penat. So, yang Rasulullah tak penat, sahabat-sahabat ketika solat tak penat.
Sayyidina Osman ketika solat, dia boleh khatam dalam satu rakaat, tak penat. Jadi soalan ni concentrate tu okey kan? Kan? Concentrate tu betul ke yang kita faham concentrate? Kan concentrate kita kena penat kan? Penat tak? Penat. Sebab kita nak guna macam sama lah kalau kita jumpa dengan orang, kita kena fokus kat dia. Penat tak? Aku bila nak habis jumpa dia ni, bila dia nak balik ni. Sebab kita kena concentrate kat dia. Sebab dia orang yang penat. Sebab tu ketika Nabi SAW sebut tentang solat, Nabi beri gambaran supaya kita faham apa dia solat yang sehingga kamu akan rasa kamu boleh khusyuk dan seronok solat. Nabi mengatakan apabila seorang itu solat, dia yukhatibu rabbah, dia sedang berbual dengan Tuhan. Jadi kalau berbual, dia bukan mesti konsentrate. Nak berbual konsentrate, bukan. Berbual ni mesra, seronok. So bermakna kita bukan nak kata konsentrate itu salah. Jadi ada perlunya dalam ketika mana kita nak memberikan satu tumpuan, tapi bukanlah konsentrate yang menyebabkan kita rasa penat betul orang terpaksa. Tapi dia lebih kepada berbual, bermesra. Jadi kalau berbual, bermesra ni, kalau kita bercakap dengan seseorang, ada orang kata, saya nak bawa ke tamu dan saya nak kalau boleh tolong awak tolong layan dia kejap. Tolong layan dia kejap. Sebab kita diamanahkan untuk nak layan tu, kita pun layan. Tapi kalau kita pun baru kenal dia, tak kenal sangat, maka kita pun jadi sebut salah. Lepas tu cakap pun ialah, lepas tu kita kata lah, lamanya mana dia tak datang. Kita kalau boleh nak habiskan. Kenapa? Sebab kita tak berapa kenal dengan orang tersebut. So kita tak bersonok lah nak berbual tu. Tapi bayangkan kalau yang kita berbual itu kita kenal, kemudian kita sayang, kita cinta. Mana ada orang mencinta di telefon? Itu mana ada penat bercakap. Kita tengok penat, aduh, sudahlah, tak penat. Mana hilangnya dia punya penat dia? Mana hilangnya dia punya, kerana cintanya, asyiknya dia ketika berbual. Allah Nabi kata, ketika kamu bersolat, kamu itu yukhatibu rabbah, dia sedang berbicara dengan Tuhan. Barulah kita tahu, oh aku kena hadirkan hati waktu tu kita seronok berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita punya solat tu bukanlah jadi beban dan berat, tetapi menjadi rauhah, iaitu kerehatan dan keseronokan ketika solat. Sebab Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi solat, dijadikan penyejuk mataku dan keseronokanku ketika mendirikan solat. Asyik, seronok. So, dari gambaran awal ni kita dah boleh cuba memahami khusyuk itu dan cuba untuk hilangkan kebiasaan kita yang kita cuba untuk nak konsentrate tadi tu, fokus. Kita boleh tahan macam tahan sebab kita nak tak boleh tu. So kita jadi penat betul, kita jadi susah betul ketika solat. Yang itu yang jadi kita merasa berat, sehingga solat itu seolah-olah akhirnya kita merasa beban
bukan lagi sebagai yang menyeronokkan ketika mana kita melaksanakan. Sedangkan Rasulullah, para sahabat dan para as-salihin itu looking forward untuk solat. Tak sabar nak solat lagi. Kan? Sebab seronoknya ketika mana dia dapat untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ialah apabila kita sebut tadi tentang tunduk, patuh, bahkan khusyuk juga membawa makna takut. Dan bermakna seseorang yang betul-betul dia nak adanya rasa khusyuk di dalam solat, dia perlu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena bina dalam diri kita. Ketika mana kita nak khusyuk, kita perlu takut kepada Allah. Sebab tu asalnya apabila kita sebut takut, seronok, asal daripada perkara yang paling utama adalah solat ni sebenarnya adalah gambaran imanmu. Iman itulah yang mengukur kadar khusyukmu. Dan iman ini maksudnya ialah kamu benar-benar kenal kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang kita kena bina dalam diri kita, iaitu keimanan. Hadirin rahmati oleh Allah, kita ni kebanyakan saya tak kenal, tapi saya rasa kebanyakan kita ni memang sudah lahir dalam keadaan diberi nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kerana kita lahir dengan keadaan itu, sehingga kita ni minta maaf lebih kepada macam yalah dah Islam okey, tak mendalam dalam kita membina kepada iman. Cukup kita kata kita dapat iman. Tapi berbeza dengan orang-orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Mereka tu ketika mana beriman, dia rasa beza betul dan menghargai betul nikmat iman yang dia rasa. Kerana dia dapat bezakan di antara ketika dia sebelum beriman dengan nikmat iman. Dia boleh rasakan betul-betul perbezaan di antara daripada sebelum dia Islam, setelah dia Islam. Sehingga dia hargai betul nikmat iman dan Islam. Itu berbanding dengan orang yang lahir dalam keadaan iman dan Islam. Sehingga mereka akan benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mengenal kepada Allah yang sebelum ini mereka tak kenal, ataupun mereka tak berapa kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu disebut dengan kafir. Walaupun hari ini ada orang tak berapa setuju lah nama kafir. Adakah nama kafir kata non Muslim. Sebenarnya kafir ni sebutan terhormat. Tak betul saya terus terang cakap. Kafir itu maksudnya apa? Tertutup. Dalam bahasa Arab, kafara ni tertutup. Maksudnya kita cakap kamu tu masih belum tahu tentang Islam. Orang kafir ni orang yang belum tahu, tertutup baginya Islam. Kan hormat tu. Kalau non Muslim, tahu maksud dia apa? Bukan non Muslim tidak selamat. Muslim tu selamat. Maknanya non Muslim pun tak selamat. Tak minta maaf saya kata istilah. Cuma kita dah macam kafir tu hina pula. Tak, kafir tu hormat. Hormat ni bukan maksud kita hormat. So, kita nak jadi kafir, bukan. Tapi sebutan itu yang di Allah SWT sebut itu adalah sebutan untuk dia simbolik. Orang ni belum lagi kenal Islam dan tertutup baginya Islam. Kan okey tu, maksudnya kamu belum kenal Islam. Wahai orang kafir, maknanya wahai orang yang belum kenal Islam. Daripada wahai orang yang tak selamat. Tapi dah jadi itu istilah yang nak suruh kita guna juga lah.
Jadi orang yang sebut tadi, ketika dia kenal kepada Islam, maka dia kenal kepada Allah, dia punya teruja tu lain, keterujaan dia itu lain, sehingga akhirnya mereka itu dapat merasai daripada soalan kita panggil ialah ketika mana kita kenal, dan kita kenal tu pula yang maha agung, yang hebat, maka sudah tentu orang yang begitu akan benar-benar dia rasa teruja. Macam tu lah kalau kita sebut orang yang kita khusyuk ni, kita perlu ada keterujaan, excited ketika mana kita mengenal dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebab tu apabila kita betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mulakan dengan takbiratul ihram, kita sebutkan Allahu Akbar, kita faham. Ini saya bukan menafikan semua kajian-kajian daripada para ulama yang menyebutkan khusyuk itu memahami bacaannya dan juga fokus kepada konsep dalam solat. Semuanya benar, saya tak kata salah. Cuma saya nak buka minda kita lebih supaya, sebab kita dah, itu saya rasa kalau saya sebut tu saya tahu dah. Kalau saya sebut fokus konsep, saya tahu dah. Kalau saya sebut kita kena menghayati bacaan-bacaan kita dengan kita memahami maknanya. Tuan-tuan perempuan dah tahu dah ni dah. Kita dah ni dah. Betul? Dari kecil dah kita dengar tu. Tapi saya nak cuba untuk kita buka minda kita lebih daripada itu. Kalau kita sebutkan tadi, sebab tu saya kata, kenapa? Saya kata bukanlah hanya konsentrate ataupun fokus, walaupun memang perlu ada konsentrate fokus, tapi bukan itu, sehingga kalau kita terlalu itu kan kita akan jadi penat. Sedangkan kita tak mahu kita solat ini jadi penat, tapi kita nak kita asyik dalam solat, kita seronok. Begitu juga ketika mana kita memahami makna. Allahu Akbar, kita punya fokus adalah Allah Maha Besar. Kita terus terjemah, ini terjemah. Tapi kan beza dengan orang yang ketika sebut Allahu Akbar, betul-betul dia kenal Allah itu betul-betul Maha Besar, Maha Agung. Maksudnya dia bukan sekadar terjemah. Kalau kita faham, memahami makna, kita terjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita terjemah, tapi kita cakap terjemah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan khusyuk itu adalah kita betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita betul-betul beriman dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah. Kita betul-betul ketika itu merasakan benar daripada segala-galanya adalah miliknya Allah. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah takdir, kita adalah merupakan daripada makhluknya yang diciptakan. So masa tu kita betul-betul faham ketika solat tu bahawa kita menghadap kepada yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan terjemah, bukan memahami makna dari segi sudut maknanya kita terjemahkan daripada apa yang kita sebutkan, tapi kita betul-betul dah kenal kepada yang kita sedang tunduk. Sebab tu akhirnya kita sebut tunduk, patuh tadi adalah kerana kita kenal kepada Allah. Kerana tanpa kita kenal, kita tak akan tunduk, kita tak akan patuh. Tapi apabila kita kenal, betul hati kita akan tunduk, hati kita akan patuh, hati kita akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita nak sama-sama cuba rungkaikan dalam diri kita ketika mana kita melaksanakan ibadah solat. Dan sebab tu kita sebut dia dekat hati, sebab hati ni yang boleh faham, kerana hati ini miliknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia satu pusat untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan nur cahaya dia. Yang itu yang kita sebutkan tadi. Sebab tu disebutkan apabila cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba, apabila cahaya itu diberikan oleh Allah, sebutkan dalam hadis, idza dakhala nur al-qalba,
infasaha wa syarah. Apabila cahaya, iaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke dalam hati, infasaha wa syarah, maka hati itu dia akan jadi lapang. Dia akan jadi lapang, dia akan jadi tenang. Jadi yang ini yang kita nak ada rasa tu ketika solat, rasa tenang, rasa lapang. Sebab kita ni kalau kita pergi tempat-tempat ataupun kita nak healing, apa yang kita cari? Nak hati kita lapang, nak hati kita tenang. Ini pergi konon healing tapi bergaduh. Wah, suami isteri kan. Kadang-kadang nak pergi travel ni kan, tempat yang bukan healing kan. Sebelum pergi lagi bergaduh lah. Nak susun barang ni, ini awak bawa. Macam mana healing ni? Biasa lah tu. Saya cerita pun, saya pun biasa juga. Dan belum pergi dah gaduh lah. Dan kata nak pergi healing, nak pergi tenang, nak pergi itu. Ini dah bergaduh. Bangun dah ketika sebelum solat, kita dah gaduh dah. Maksudnya kita pun dah tak tenang apa semua. Masuk solat, tak tenang. So kita nak dapat nur, cahaya tu. Kerana apabila cahaya tu masuk dalam hati seseorang itu, dia akan tenang, dia akan lapang. So itu yang kita kena bina dalam diri kita, nak dapatkan nur, cahaya tu. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kita, kalau kamu pergi masjid nak solat ni, kamu minta apa? Minta cahaya. Allah maja'alni fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Itu kan doa ketika jalan pergi masjid. Bukan hadis. Nabi tak kata, ya Allah berikan aku khusyuk, berikan dalam hati aku cahaya, telinga aku pendengaran aku cahaya, pandangan aku cahaya, pada daging aku cahaya, pada tulang aku cahaya, pada kulit aku cahaya. Haji, kenapa minta cahaya ni? Sebab apabila cahaya itu ada pada seorang, infasaha wa syarah, maka dia akan lapang dan tenang. Dan sebab itu Nabi SAW tegur sahabat. Nabi kata, kalau kamu solat, kata Nabi SAW, maka hendaklah kamu bisakinah wal waqar. Kalau kamu solat, hendaklah kamu tenang dan perlahan. Tenang. Nabi tegur sahabat yang ketika solat itu gopoh-gopoh. Dan ada seorang masuk ketika solat, Nabi tengok solat. Kemudian ketika selesai solat, Nabi kata, "Salli fa innaka lam tusalli." Solatlah kamu, tadi kamu belum solat. Solat pula dia kali kedua. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kata, solatlah kamu, sesungguhnya kamu belum solat. Dia solat pula kali ketiga. Ulang. Selesai, Nabi kata, salli fa innaka lam tusalli. Solat, kamu belum solat. Akhirnya sahabat itu kata, wahai Rasulullah, aku hanya tahu yang itu saja. Kalau aku ulang pun tetap akan sama seperti mana yang aku buat. Kerana itu yang aku faham dan aku tahu tentang solat. Maka Nabi SAW mengatakan, mari aku ajar ya. Maka apabila kamu nak solat, maka berdirilah kamu. Kemudian angkatlah takbir. Nabi ajarkan sesuatu. Yang intinya dalam itu adanya ketenangan dan ada tumaninah di dalam rukuk dan sujud. Yang tak ada pada solatnya sahabat tersebut. Bermakna yang Nabi nak bagi tahu, ketika kamu solat, kamu kena tenang. Kamu kena rasa lapang, bukannya rasa susah dan kamu gopoh-gapah nak selesaikan solat. Yang hebatnya dalam hadis itu, yang kita boleh juga belajar sebagai tambahan kepada kita, Nabi SAW ketika mana dia lihat lelaki itu solat, kemudian Nabi tegur setelah dia solat, bermakna Nabi tegur selepas solat. Satu. Dan Nabi SAW ini, kalau kita lihat sabarnya dia sebagai seorang pendidik, mengajar ibu ayah
kena belajar sabar macam Rasulullah. Berapa kali waktu solat Nabi sebut ulang balik? 3 kali. 3 kali itu bukan sebab 3 kali itu sebabnya lelaki itu akhirnya mengaku. Kalau tidak, dia boleh jadi 4, boleh jadi 5. Sebab lelaki itu akhirnya give up. Dia kata memang saya tak boleh dah. Itu yang saya tahu. Baru Nabi ajar. Sabarnya Nabi. Boleh tunggu orang tu solat habis baru cakap. Orang tu ulang, tunggu lagi, tengok, selesai, ulang. Kalau kita, ini pun tak tahu tak? Orang suruh ulang pun salah lagi. Kita. Sabarnya Nabi dalam memilih. Macam mana sahabat tak sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan itu pun sebenarnya adalah di antara kenapa sahabat boleh dapat rahasia khusyuk. Sebab yang mengajarkannya pun orangnya tenang. Kita dapat kadang-kadang Ustaz ganas kan. Yang mengajar tu ganas tu tak khusyuk. Kita solat pun memang tak khusyuk lah. Kan? Yang hajar pun tenang, Masya Allah. Kan? Yang hajar pun tenang. Dan ini psikologi. Kerana memang khusyuk juga ada berkenaan dengan psikologi kita. Kalau kita kena pressure, kita kena tekanan dan sebagainya, sukar untuk kita khusyuk. Kita perlu ketenangan. Ada seorang sahabat ketika mana dia masuk ke dalam masjid, dia tengok Nabi SAW di penghujung surah dan kemudian Nabi rukuk. So ni Nabi kat depan, dia kat belakang. Ni pintu belakang. Allah, kalau nak pergi kejar tu tak sempat nak rukuk bersama dengan Nabi. Kalau tak dapat rukuk, maknanya tak dapat rakaat. Rugi ni. Dapat rakaat tu satu yang sangat penting dan besar. Tidak. Tapi kalau pergi je kat saf ni memang tak sempat dah. Masih Nabi sambil Allah Alhamdulillah. Tapi kena dapat rukuk bersama ni. Jadi dia buat apa? Dia rukuk di situ juga. Maksud dia tengok, dia masuk masjid, alamak depan, dia rukuk. Allahu Akbar, dia rukuk. Maksudnya dia dapat rukuk tak bersama dengan Rasulullah? Dia dapat rakaat. Tapi lepas tu dia jalan dalam rukuk. Jalan sampai masuk saf. Yang penting saya dapat rukuk. Kemudian jalan. Jadi sampai Allah mindah, jalan pula. Maksudnya akhirnya dia masuk dalam saf, dalam keadaan dia salat. Okey. Selesai solat. Kita kena faham bahawa Nabi kita ni mempunyai khususiyah, mempunyai kelebihan. Kelebihan Nabi ini adalah di antaranya Nabi itu boleh melihat di belakang sama seperti melihat di depan. Apa yang Nabi nampak sama di belakang, Nabi boleh nampak orang dekat belakang. Ini kelebihan khusus Nabi SAW. Dan ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, hendaklah kamu solat itu dalam tenang, lahan-lahan, kerana aku boleh nampak di belakangku kamu rukuk, kamu sujud, dan dalam riwayat yang lain dengan khusyukmu boleh nampak. Ini kelebihan Rasulullah. Jadi Nabi nampak sebenarnya perbuatannya. Nabi mengatakan tadi siapa yang boleh datang, yang pergi rukuk berjalan. So dia pun mengaku, ya Rasulullah, saya. Tapi tengok ini kita kata bagaimana Nabi mendidik. Nabi SAW tidak, kalau kita apa mengagur perempuan ni, kita tahu Nabi punya fokus adalah apa yang baik daripada itu. Highlightkan yang baik dulu. Yang positifnya Nabi kata, zadatallahu himmah. Semoga Allah menambahkan semangatmu. Semangat nak dapatkan rakaat. Itu yang Nabi tengok effort dia tu. Wah, bagus. Semoga Allah menambah. Wala ta'ud. Tapi jangan ulang lagi ya. Jangan buat lagi. Nampak? Nabi bukan terus jangan buat tu, itu salah apa semua, tak. Tapi tengok dua apa dia punya kebaikan, apa dia punya effort. Semoga Allah menambahkan semangatmu. Tapi jangan ulang balik. Oh, ada juga rupanya walaupun dalam salah ni ada yang dilihat positif. So kalaulah kita
berjumpa dengan orang yang seperti itu, takkah kita rasa kita seronoknya belajar, seronoknya kita ni nak menghayati daripada apa yang disampaikan, ataupun kita akan terkesan. Sama lah juga kalau begitu kita juga ketika mendidik anak kita, cucu kita dan sebagainya, kita gunakan faedah. Ini kan itu psikologi yang boleh mempengaruhi kepada cara seseorang itu berfikir dan juga merespon kepada sesuatu. Baik. Jadi bermakna yang kita nak ini adalah ketenangan dan lapang dada kita ketika solat. Dan apabila kita nak dapatkan itu, kita sebutkan kita perlukan cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita ni. Jadi kalau itulah yang kita perlukan, cahaya dalam hati kita, maka kita perlukan hati yang siap untuk mendapatkan cahaya tersebut. Atau kita seolah-olah kita kata hati yang mengundang cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Walaupun sebenarnya pada hakikatnya cahaya itu ataupun kita panggil hidayah itu, kalau kita boleh sebutkan, adalah dari Allah SWT, dan Allah yang berikan, dan Allah berikan kepada siapa yang diingini oleh Allah. Tetapi kita disuruh untuk berusaha untuk meraih cahaya itu dalam hati kita, kan? Jadi sebab itu kita kena mempersiapkan hati kita untuk kita mengundang cahayanya Allah, hidayahnya Allah, sehingga dengan cahaya itu maka kita ni akan tenang dan lapang dada kita, sehingga dengan itu solat kita akan menjadi khusyuk. Jadi ini yang mana kita balik kepada hati, balik kepada hati. So hati yang macam mana yang akan adanya dapatnya cahaya Allah SWT? Kita sebutkan hati yang bersih, hati yang kita kata tak ada dalamnya kotoran-kotoran, betul? Tapi apakah dia perkara yang membawa kepada hati kita ni mudah untuk dianya terisi dengan perkara-perkara yang tak baik? Sebab itu disebutkan bahawa hati kita ni macam mangkuk macam ni. Maknanya apa yang masuk tu dia akan berada dalam mangkuk tersebut. Maknanya kalau kita kata ni bekas, apa yang masuk ke dalam, tapi dia ada corong yang memasukkan. Dan dua corong utama yang memasukkan sesuatu dalam hati, mengisi hati kita. Wadah tu dia ada satu corong yang dimasukkan. Dua, iaitu mata dan telinga. Mata dan telinga. Mata dan telinga ini adalah dua anggota yang paling utama memberi kesan kepada hati, iaitu yang masuk ke dalam hati itu, yang paling mempengaruhi kepada hati, yang mengisi kepada hati, bekas hati kita. Mata dan telinga. Jadi bermakna kalaulah mata dan telinga, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi soalan dia ialah apa yang kita banyak lihat, apa yang kita banyak dengar. So ini akan mempengaruhi khusyuknya salat kita. Kerana hati kita ni, apa yang kita isi dalam tu, sehingga menyebabkan hati kita ni akan terpengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi sebab tu kenapa kita disuruh untuk menjawab azan. Betul? Kenapa azan? Kerana azan itu yang kita dengar, dia akan masuk dalam hati kita. Kan? Jadi bukan sekadar kita dengar azan tu, azan juga, tapi menghayati azan. Kerana dia akan memberi kesan kepada hati, kerana dia adalah corong yang utama yang mempengaruhi kepada hati. Sebab itu Nabi SAW kata Aisyah, kalau di rumah itu memang sentiasa bergurau senda dengan kami dan mesra. Maknanya Nabi akan bercakap, Nabi akan mesra.
Ini cara Nabi dalam rumah tangga. Tetapi apabila dilakukan azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh, maka dia seolah-olah tak kenal kami dan kami tak kenal dia. Hatinya dah tak ada dah. Terus dia dengar betul-betul hayati. Hati dah tak ada dah kepada yang lain dah. Masya Allah. Macam tu. Ini dah telinga. Sebab tu apabila kamu nak solat, maka laungkanlah azan, kata Nabi. Kemudian iqamahlah, kerana itu akan memberi kesan kepada hati kamu dengan apa yang kamu dah dengar. Kerana dia corong utama dalam mempengaruhi kepada hati kamu. Yang keduanya adalah mata. Di mata. Apabila kamu, kata Nabi SAW, nak solat, apabila makanan terhidang, maka makan dulu baru solat. Kenapa? Kerana apabila kita tengok, wih sedapnya, hati kamu sudah terisi dengan makanan. Kalau kamu solat pun, hati kamu akan teringat makanan. Sebab apa yang kamu tengok tu, dia akan mempengaruhi kepada hati kamu. Maka Nabi, kalau makanan sudah terhidang, maka makanlah dulu. Maka la salata bi hadratil ta'am. Nabi kata tidak boleh solat dengan telah siapnya makanan. Haji, kan solat tu untuk Allah. Allah lebih utama dari segala-galanya. Betul. Tapi kalau kamu solat, yang dalam solat itu ada makanan, bukan Allah, apa gunanya? Sedangkan Allah mengatakan wa aqimis shalah li dzikri. Jadi kalau solat itu untuk mengingati aku, tiba-tiba yang kita ingat makanan. Itu saya beri satu situasi yang sebenarnya sangat ringan, iaitu ingat makan. Yang lebih parah hari ini, mata bukan melihat makanan dia, mata melihat drama, melihat sini YouTube, lihat media sosial. Jadi ketika solat, sebelum solat tengok macam mana kita nak khusyuk. Kerana dia akan memberi kesan kepada hati kita. So bermakna untuk khusyuk, jagalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tetapi kenapa zaman ini, sebab tu kata Huzaifah bin Yaman, yang paling pertama yang akan mudah untuk hilang daripada agama kamu adalah khusyuk. Kerana dua elemen ini, dua perkara ini, iaitu pendengaran dan pandangan mata, pandangan kamu ini sudah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang mengganggu. Khususnya nanti kita panggil di zaman-zaman seperti kita sekarang. Sebab apa yang kita hari ini sangat berpengaruh adalah apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Betul tak? Dan itu yang sekarang ini memang kita menjadi suatu kebiasaan kita. Tengok, dengar. Sehingga akhirnya, kenapa kita kata susahnya saya nak khusyuk? Kerana hati kita sudah melihat, sudah mendengar perkara itu. Dan apabila bendanya tak baik, maka sukarlah hidayah dan nur tadi untuk masuk ke dalam hati, maka hati kita tu akan jadi sempit, hati kita tu akan jadi gundah gulana, sehingga akhirnya dianya sukar untuk khusyuk. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey ke, boleh follow kan ni? Saya tahu kalau saya nak sebutkan khusyuk tu tuan-tuan, dia telah fokus, kita kena faham dia punya bacaan. Kemudian kita ni apabila solat tapi saya nak supaya kita ni bukan ubah, maksudnya kita cuba usahakan dalam angle yang kita dah, saya rasa yang tips-tips yang diberikan tu kita dah cuba dah, tapi nak juga faham tentang khusyuk. Dan saya tak dapat lagi, sehingga akhirnya kita buat kesimpulan, dan itu untuk tenangkan kita, khusyuk ni bukan mudah, susah untuk khusyuk ni. Lepas tu ada lagi yang lebih nak tenangkan kita, semua orang tak boleh khusyuk.
Kita nak tenangkan diri kita sehingga kita gunakan kesimpulan tu, sehingga kita gunakan kisah-kisah yang kadang-kadang kisah tu tak betul, tak tidak. Ada sahabat pun dia pun tak khusyuk. Akhirnya lebih parah lagi, Nabi pun belum sempurna khusyuk. Astagfirullahaladzim. Mana? Sebab kita faham khusyuk itu adalah tadi konsentrate dalam fokus. Dan kita pun selalu didengarkan tentang orang yang ketika solat dia tak, ketika berlaku apa pun dia tak sedar. Sehingga kita tahu itulah dia konsentrate tu, dia fokus. Tapi kita sebenarnya tak faham apa yang maksudkan dia tak sedar tadi. Sebenarnya bukan dia tak sedar, dia sedar tapi dia tidak berganjak daripada solatnya. Kalaulah fokus konsentrate tak sedar. Rasulullah SAW ketika solat dia dengan sahabat, naik di belakangnya Sayyidina Hasan. Kalau dia tak sedar, dia terus tu memang dia akan bangun. Tapi Nabi lamakan sujudnya. Sebab dia rasa tak yang duduk belakang dia cucu dia? Dia rasa. Adakah Nabi tak khusyuk tu? Bukan tak khusyuk. Jangan kita tuduh Nabi tak khusyuk. Sebab tu Nabi SAW duduk lama. Sebab kalau khusyuk dia tak sedar naik, bong jatuh. Nabi tetap khusyuk. Kerana bukan makna khusyuk tu adalah konsentrate yang kita tak sedar diri. Tak. Sedar. Tapi keutamaannya adalah kepada Allah SWT. Kalau tidak lama dah terasa dan jatuh berguling. Kan macam tu. Tak. Bahkan kalau kita lihat sahabat, sebab tu disebutkan ketika mana Imam Bukhari dia salat. Serta salat dia kata kepada kawan dia ataupun murid dia, cuba kita tengok di belakang baju aku ada apa. Rupanya ada tebuan yang menyengat dia lebih belasan kali. Okey, adakah dia tak tahu? Dia tahu sebab tu lepas solat dia bagi tahu. Tapi ditanya, kenapa imam tadi kamu tak pergi buang dia apa semua? Dia kata, aku malu. Aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana aku sedang menghadap kepada dia. Aku malu kalau aku ni memberikan, ataupun kita kata aku malu nak kita kata nak berpaling daripada Allah. Aku malu. Seolah-olah fikir benda lain selain dari Allah. Aku malu. Bukan makna dia tak tahu, dia tahu, tapi dia malu. Perasaan malu tu yang ada, yang dinamakan khusyuk juga adalah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia malu. Dia malulah menghadap kepada Allah. Tiba-tiba ada benda sikit lah, saya nak berikan tumpuan kepada Allah. Malu. Saya menghadap kepada Allah SWT macam itu. Jadi orang yang salat tu dia juga ada rasa malu kepada Allah, supaya dia betul-betul ketika menghadap kepada Allah dia berikan sepenuhnya diri. Itu disebut hadir hati. Hadir hati ketika salat. Ya? Maksudnya kamu betul-betul present, kamu betul-betul ada ketika salat. Bukannya kamu tu menerawang solat, tubuhnya ada, hatinya tempat lain. Kamu berikan sepenuh hati kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil seolah-olah kita kata, kalau istilah kita betul-betul ada hati di dalam pertemuan tersebut. Sebab kalau orang berjumpa tapi tak ada hati dalam pertemuan tersebut, dalam perjumpaan tersebut, maka dia tak seronok dalam pertemuan tu, tak ada hati. Macam juga orang yang kata, saya lama tak jumpa, jom kita jumpa lepak-lepak dalam minum-minum, sembang-sembang. Tapi apabila dia jumpa, dia tengok handphone. Kita pun cakap-cakap, awak tadi cakap saya nak jumpa, saya nak sembang-sembang. Macam tak ada hati je nak jumpa. Kan dah mula rasa. Sama ketika mana kita menghadap kepada Allah, macam kita tak ada hati jumpa dengan Allah SWT. Hati kita masih dengan yang lain. Sebab tu saya sebutkan mata dan telinga adalah merupakan perkara yang kita kena jaga kalau kita betul-betul nak khusyuk di dalam solat. Kerana apabila kita benar-benar dapat nur cahaya dalam hati ni, dia ada 3 tanda disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Kerana itu akan mempengaruhi kepada khusyuknya seseorang itu dalam solat. Yang pertama adalah al-inabah ila daril khulud. Apabila cahaya itu sudah dimasukkan dalam hati seseorang, maka akan lapanglah dadanya, tenang, kan? Maka disebutkan macam mana tandanya al-inabah ila daril khulud. Dia akan lebih mendekat kepada daril khulud, ke negeri yang kekal abadi. So kecenderungannya kepada akhirat. Kecenderungannya kepada akhirat. Sebab tu apabila seorang itu dia angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia bukan terjemah Allah Maha Besar, tapi dia betul-betul merasakan keagungan Allah, Allahu Akbar, dan dia rasa pada ketika itu dia sudah seolah-olah berada di akhirat, menghadap kepada Allah. Bayangkan kalau dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibicarakan, dibertanggungjawabkan. Masa tu takut, masa tu tak ada dah fikir yang lain dah, kan? Samalah ketika seorang itu dia mula ketika solat, al-inabah ila daril khulud, dia mula mendekat kepada negeri yang kekal abadi. Pemikirannya adalah akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wal tajafi an daril ghurur, dan dia mula merenggangkan dan menjauhkan diri daripada negeri yang penuh dengan tipu daya, iaitu dunia. Jadi bermakna yang banyak mengganggu khusyuk di dalam solat adalah keduniaan yang ada pada seseorang itu. Jadi itu mata dan telinga kita sentiasa merangsang kepada keduniaan. Akhirnya dalam solat kita fikir masih dunia lagi. Maka kerana itulah akhirnya kita susah untuk khusyuk. Tapi para as-salihin kalau solat, Allahu Akbar hatim al-asam. Ketika aku angkat takbir, aku merasa aku berdiri di atas titian sirat. Angkat takbir dia rasa duduk di titian sirat dah. Jadi dia tak boleh main-main. Kalau dia salah, dia akan jatuh ke dalam neraka. Itu dia punya, yang dikatakan dia terus ke alam akhirat. Dia meninggalkan daripada keduniaan. Dan yang banyak mengganggu khusyuk adalah perkara-perkara duniawi yang kita fikirkan. Allahu Akbar, hari ni nak masak apa? Itu bikin dia ketika solat. Dia dah fikir kalau tengah hari kan, Zuhur, apa ni makan apa? Itu kalau yang masak. Kalau tak masak, nak order apa? Nak grab apa? Kita punya, minta maaf cakap, itu yang kita fikir. Jadi akhirnya kita dah bukan lagi dalam mood ketika mana kita solat tadi. Sepatutnya ketika solat dah tak fikir yang tu dah. Kan? Dia perlu fikirnya akhirat dah. Dia perlu jauhkan diri daripada dunia. Yang ketiga adalah wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Dia mempersiapkan diri untuk kematiannya sebelum sampai waktu. Maknanya dia buat tu untuk mati dia. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, apabila kamu nak solat, rasakan solat itu seperti solat perpisahan kamu, solat terakhir kamu. Kan Nabi kata begitu. Kalau kamu solat, rasakan solat itu adalah solat terakhir, solat perpisahan. Sehingga kamu rasa betul pada waktu itu bahawa kamu solat tu seolah-olah solat itulah yang akan menyelamatkan kamu, solat itulah yang akan menjamin kamu, solat itulah yang akan membawa kamu itu meraih daripada ridha dan rahmatnya Allah SWT. Baru dia akan rasa betul persiapan untuk mati. Tapi kerana kita ni ketika solat, kita rasa kita panjang umur lagi, nanti boleh solat lagi, nanti boleh solat lagi. Itu yang menyebabkan akhirnya kita akan semakin sambil lewa ketika solat.
Sedangkan solat itu adalah perkara yang perlu untuk kita ambil berat. Wa innaha lakabiratun, kata Allah ya, sesungguhnya solat itu adalah berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Solat itu memang berat kecuali kepada orang yang khusyuk, iaitu orang yang betul-betul dia memberikan fokus untuk persiapan setelah dia mati. Jadilah dia tu bukan berat, jadi seronok. Jadi dia betul-betul nak mengharapkan daripada solatnya itu ketika dia melaksanakannya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi 3 minit untuk kita rehat. Sebab nampak khusyuk dah semua. Kan? Kalau tak rehat ni lagi khusyuk lepas ni. Jadi agak-agak boleh ikut. Boleh Saya faham. Nanti kalau saya senaraikan satu-satu, nanti kita akan cerita benda yang sama. Tapi tak apa, saya akan ulang juga supaya kita nanti lepas ni kita akan tengok daripada pengertian yang biasa kita tu, dan kita relatekan dengan apa yang kita sebutkan di awal ni, supaya akhirnya kita faham bahawa saya boleh untuk blend in perkara ini supaya menambah nilai khusyuk kita. So saya dah try dah. Saya dah try dengan maksud khusyuk itu adalah tadilah fokus. Saya dah try dah maksud khusyuk itu adalah memahami kepada bacaan. Saya dah try dah maksud khusyuk itu adalah apa lagi yang kita biasa dengan pengertian khusyuk, iaitu tidak bergerak-gerak dalam solat. Dan memang betul, Sayyidina Ali kalau Allah kita tanya apa itu khusyuk, iaitu tidak menolehkan diri dari kanan. Dan kita biasa juga dengar, kalaulah hati seorang itu khusyuk dalam solat, maka khusyuklah seluruh anggotanya. Tak garu-garu. Betul, itu juga maksudnya khusyuk. Tapi saya dah buatlah, saya kalau berdiri itu dah khusyuk, tak nak gerak lah. Kadang-kadang tu gatal juga, aduh. Akhirnya saya tahan sebab saya nak khusyuk. Tapi waktu tu fikirnya gatal. Gatal sangat ni apa hal? Dulu situ lah perginya kan, daripada kita fikir tapi tak gerak. Okey, kita memahami tu lah khusyuk. Jadi kita tak jadi kita dah tak khusyuk tapi kita rasa khusyuk. Jadi sebab tu saya nak supaya kita buka sikit dalam itu, sehingga akhirnya kita ketika solat tu kita betul-betul rasa hadir hati kita betul-betul lapang dada kita, seronok. Kalau kita kata ada rasa takut, semua perasaan yang ada dalam solat yang kita berikan kepada Allah SWT itu khusyuk. Tapi untuk Allah, baik perasaan rindu, baik perasaan takut, baik perasaan malu, itu khusyuk. Tapi semua itu untuk Allah, bukan untuk yang lain, itu tak ada dah. Tapi semua macam seolah kita kata ialah orang bercinta lah, kita panggil orang bercinta kan begitu. Orang bercinta ni rindu, tapi ada juga katanya takut juga. Orang cinta ni dia takut. Sebab tu kalau orang lelaki dia tu, dia bukannya tak sayang, dia takut tu kerana cinta. Kenapa dia tak kahwin lain? Takut tu cinta. Jangan ingat tak, tu cinta, kasih. Kerana dia rasa takut. Takut kalau mengecewakan, takut kalau nanti akan menyebabkan marah. Jadi ini semua yang kita ada dalam perasaan solat ni, yang itu akan bawa kita khusyuk, dan yang dengan khusyuk ni kita merasa seronoknya solat ni. Sehingga kita, yalah kalau boleh tu kita tak nak berhenti solat. Yang itu yang kita nak. Bukannya solat yang kita nak khusyuk, kita rasa khusyuk tapi kita rasa beratnya, aduh hai. Macam seolah kita habis solat tu, lega. Bukan macam itu kan, itu kan khusyuk. Itu macam seolah-olah kita kata beban, susah, payah, yang kita akhirnya solat tu dah jadi benda yang membebankan kepada kita sadar. Jadi tak nak dah macam tu, bukan yang itu solat. Ya, dan ini saya cerita pengalaman saya. Sebab saya pun faham itu sama.
Jadi apabila kita tu solat tadi, kita akan rasa aduh penatnya solat ni. Sebab kita terpaksa macam seolah-olah nak perah otak kita fokus. Sehingga akhirnya kita rasa penat ketika solat. Sebenarnya dia lebih. Dan nanti insya-Allah lepas ni kita akan tengok kesan solat tu yang kita sebut orang yang khusyuk ni, apa kesan lepas solat. Kenapa? Kerana yang kata dalam Quran, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan yang munkar. Macam mana boleh pergi kepada situ? Adakah dengan tadi cara fokus tadi kita akan, tapi ataupun dengan kita benar-benar merasa solat itu benar-benar bermakna dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita tak solat pun kita tetap khusyuk seperti solat. Yang itu yang kita akan bicarakan selepas daripada kita khusyuk berehat. Wallahu ta'ala alam. Sekarang dulu ada masa kalau Ustaz lah. Sebab kami semua dah sarapan. Baik perempuan dan tuan-tuan juga, kita kembali balik ke Dewan yang mulia ini tepat 10.30 pagi. 10.30 ya, dan 10 minit saja. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Di mana? Ya. Nanti Kak Arus punya.